dalam kitab-kitab fiqh Pak Mazhab mengatakan haram hukumnya kita ambil daging korban, kulit, lembu, kepala, tulang, lendir ke apa ke, kita jadikan upah tukang sembelih atau tukang lapah. Jazar tukang sembelih atau tukang lapah. Kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an aku ma'ana budni. Nabi telah berpesan kepada aku supaya aku menguruskan hayawan korban baginda. Wa an la utiya jazar syai'an minha. Dan Nabi pesan jangan aku beri sedikit pun nak daripada daging korban itu bagi tukang sembelih. Wa nahnu nu'tihi min indina, dan kami upah tukang sembelih dan tukang lapah itu dengan harta kami sendiri, bukan daging korban. Jadi ulama tafsir makna ma indina tu, ma indana itu makna duit kita ke atau harta lain yang bermanfaat. Sebab tu kita kata kalau sebaiknya nak sembelih, kutip pula 10 hias orang daripada yang masuk korban. 7 orang 70. Okey, 70 ini bagi kepada tukang sembelih. Seekor lembu 70 hias upah sembelih. Bukan mu waktu turun daripada bank, bukan mu tukang eret lembu, mu mari bawa kolok orang pegang belaka dah ke dia ke bawah. Kapung tak. Dia kira 70 hias. Dia kata murah, kita sembelih dia pula. Lagi. Tahu tak? Ada kalau 3 ekor apa? Nah. Kemudian pula setelah kita beri upah dia 70 ya, contoh. Dia tak balik lagi, dia duduk buah-buah, kita pun bagi daging kita. Bola supik sikit-sikit orang sedekah. Dia ada juga, kita boleh beri sedekah ke dia. Kerana tidak jadi upah dah. Yang jadi upah ni spesial suku untuk dia. Tu, nampak? Dan lagi pula haram ambil awal-awal kepala buah sakut dah dia pagar. Awal-awal bahan dah bola raga mutu. Haram. Nampak?